Hey, what's up guys? 30 hari 30 resepi tahun ke-9 dah pun bermula. So, jom kita start. So untuk resepi sahur yang pertama hari ni kita nak buat ayam sos plum. Yang ni sangatlah senang. Silibus darjah 5 je ni. Korang ambil ayam, campurkan dengan black pepper dan juga sos tiram. Korang ambil dengan sos tiram berpisah tiada. Belum apa-apa lagi dah sos tiram dah. Yang ni korang gaul and bakar pada suhu 200 Celsius selama 20 minit dalam air fryer lah. And then kita perlukan 6 lada besar, 8 cili padi, 1 bawang merah dengan 4 ulas bawang putih. So korang chop. Lepas tu kita boleh mula tumis sampai dia dah mula layu. Aku risau betul lah skim memasak students tahun ni. Harap tak terbakar rumah macam tahun lepas lah. Risau. Okey, bila kita punya cili dah masak, korang masukkan air and then kita perlukan sos plum. Yang ni tak kisah brand mana-mana, bukan paid review. Ni aku tunjuk yang ada kat supermarket yang mana. Masukkan 4 sudu sos plum, 1 sudu sos tiram, 1 sudu kicap manis dengan 1 sudu sos ikan. Lepas tu korang gaul. And then untuk aromatik dia kita masukkan 2 batang serai yang dihiris, 4 cili padi and also dalam 2-3 helai daun limau purut lah. And then baru kita masukkan ayam kita yang cantik, crispy, golden brown macam ni. Gaul semua sampai sebati and siap. Kan dah cakap, senang saja. So petang ni dah boleh pergi supermarket cari sos plum tu. Tolonglah buat. Sangatlah sedap untuk sahur ataupun buat untuk buka puasa nanti. So inilah dia resipi pertama kita untuk bulan puasa tahun ni. Ada banyak lagi resipi, berpuluh-puluh lagi. Tolonglah masak elok-elok. Jangan gagal. Jangan terbakar dapur semua. Please. Aku merayu. Okay. Selamat berpuasa.